Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Emily's Kitchen. Hari ni saya nak kongsikan resepi pulut dakap yang lembut, lemak dan pisang yang manis. Okey, untuk buat pulut dakap ni, mula-mula kita sediakan dulu beras pulut. Ni ada 2 cawan beras pulut, kemudian basuh bersih dan rendam lebih kurang 30 minit ataupun sehingga dia jadi sedikit kembang. Okey, beras pulut tadi dah pun kembang, kemudian kita basuh bersih, teruskan air. Untuk pulut ni boleh jadi kukus ataupun dimasak biasa. Okey, masukkan lebih kurang setengah cawan santan yang sederhana pekat, boleh pakai santan segar ataupun santan kotak. Okey, masukkan juga sedikit garam dan gaul rata. Kukus pulut ni selama 20 minit pakai api besar ataupun sehingga dia masak. Kini selepas 20 minit dikukus, pulut tadi dah pun masak. Kemudian kita sejukkan dulu sebelum bungkus dalam daun pisang. Pulut ni kita akan bungkus bersama dengan pisang. Okey, sediakan pisang secukupnya, lebih kurang 6 ataupun 12 biji. Sediakan juga daun pisang yang dilayur atas api supaya dia lembut dan bila kita balut nanti tu dia tak mudah koyak ataupun pecah. Okey, letakkan 1 sendok pulut tadi, letakkan sebelah pisang. Okey, kemudian kita padat-padatkan dia supaya pisang tadi tertutup dengan pulut. Kemudian bungkus macam kita buat kuih lepat. Okey, kita lipat bahagian sisi kiri dan juga kanan. Okey, dah siap dah sebiji. Ulang lagi langkah yang sama. Letakkan 1 sendok pulut tadi, lepetkan dia. Kemudian letakkan sebelah pisang di bahagian atas. Kemaskan pulut tadi dan biarkan pisang tu tertutup dengan pulut dan barulah bungkus. Okey, dah siap bungkus tu barulah kita ikat dengan tali. Padankan 2 biji pulut tadi, kemudian kita ikat pakai tali rafia. Sambil itu dah boleh didihkan air dalam periuk pengukus sehingga mendidih. Kita letakkan pisang yang telah pun siap diikat tadi dalam periuk pengukus dan kukus selama 20 minit lagi pakai api yang sederhana besar. Okey, bila dah masak tu bolehlah angkat daripada periuk pengukus dan sejukkan dulu bawah kipas. Kalau masih panas tu pulut ni masih lagi lembik. Okey, ni dia pulut dakap tadi dah pun sejuk sepenuhnya. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat lembut, lemak dan rasa dia pun sangat sedap. Tak rugi buat pulut dakap ni. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dengan 2 cawan pulut, dapatlah lebih kurang 12 biji kuih pulut dakap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.